Awak nak makan ke apa? Kita nak makan set lunch K-Fry. Dia kalau nak murah makan K-Fry kena bagi waktu gini lah. Pukul 11 pagi sampai pukul 2.30 saja kat K-Fry. Untuk level up lunch set daripada K-Fry ni memang berbaloi guys. Walaupun harga bermula daripada RM19.90, tapi portion yang korang dapat, ya Allah boleh tahan kenyang. Aku makan pun tak habis babe. Kena tapau bawa balik guys. Ayam korang kena pilih lah nak yang mana. Ada original macam aku sendiri, aku pilih soy garlic. Ada apa jenis dia tu, Allahu Akbar. Yong apa tah? Nanti korang tengok lah. Lepas tu korang boleh pilih 3 jenis side dish. Kalau nak dapatkan suara yang clear macam gini, walaupun dekat tempat bising, korang boleh dapatkan Boya Mini 2 dekat link ataupun back kuning ataupun dekat back orange yang aku dah prepare untuk korang. Ace Vlog In. Okay, sekarang ni saya tengah guna mic Boya Mini 2 dekat kawasan yang bising. Contohnya sekarang ni aku ada dekat kedai makan. Korang boleh gunakan noise reduction untuk kurangkan bunyi bising dan lebihkan clarity suara korang. Jom tekan. Ni warna biru kan? Sekejap lagi kita tukar warna hijau. Okay, sekarang dah warna hijau. So suara ataupun bising sekeliling should be berkurang. Dan clarity suara korang akan lebih jelas. Cun tak cun. Korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan dekat back corner sekarang.